Kalau sebut je nama Mona Fandey, apa yang terlintas kat fikiran korang? Mesti pasal ilmu hitam kan? Pembunuhan kejam. Tapi berapa banyak cerita yang kita dengar tu betul-betul benar? Dalam kupasan kali ni, kita cuba rungkai apa mitos, apa realiti dalam salah satu kes jenayah paling sensasi kat Malaysia ni. Okey, kita mulakan dengan cerita yang paling power sekali. Orang kata masa dia kena gantung, dia digantung sampai 3 kali. Tapi tak mati. Betul ke? Boleh jadi ke macam tu? Ini antara legenda paling popular pasal dia. Dan bukan itu je, cerita-cerita pasal dia ni, macam-macam. Ada yang cakap dia boleh terapung, boleh baca mantra sampai jadi kebal, lagi best boleh baca Al-Fatihah terbalik. Dan yang paling tak masuk akal, boleh keluar masuk sel penjara guna ilmu hitam. Benda-benda macam ni lah yang buatkan image dia jadi macam seorang ahli sihir yang sangat diguruni. Jadi, jom kita tengok dulu bahagian mitos ni. Macam mana seorang penyanyi pop boleh bertukar jadi bomoh yang dikatakan ada kuasa luar biasa? Okey. Cukup pasal cerita-cerita seram ni. Let's put that aside for a moment. Persoalan yang sebenar-benarnya ialah siapa dia di sebalik semua legenda ni? Siapa sebenarnya Maznah Ismail? Untuk faham cerita ni, kita kena undur balik ke permulaan. Kita kena kopek satu-satu lapisan mitos ni dan tengok perjalanan hidup dia. Macam mana dari seorang penyanyi, dia boleh bertukar jadi bomoh yang dicari-cari oleh orang kenamaan. So, perjalanan dia ni bermula dengan impian nak jadi glamour. Tahun 1987, dia keluarkan album, tapi album tu tak laku. Orang kata flop. Dan kegagalan inilah yang jadi turning point dalam hidup dia. Daripada pentas nyanyian, dia beralih ke pentas lain, dunia perbomohan. Di situlah dimula dikenali sebagai Mona Fandey bersama suami dia. Sebelum kita teruskan, penting untuk kita faham apa maksud bomoh dalam konteks masyarakat kita. Ia bukan sekadar gelaran tau. Bagi setengah orang, bomoh ni macam simbol kuasa, ada ilmu gaib dan yang paling penting, boleh jadi jalan pintas untuk dapatkan apa yang dihajati. Inilah yang buat golongan VIP pun datang cari. Dan di sinilah mangsa dalam kes ni muncul. Seorang ahli politik, Datuk Mazlan Idris. Dia ni dah ada jawatan, dah ada nama, tapi dia nak naikkan lagi karier politik dia. Jadi, dalam keadaan terdesak tu, dia pun pergilah jumpa Mona Fandey dan suami dia. Sebab dia percaya mereka ni ada kuasa mistik yang boleh tolong dia. Dan bayaran untuk perkhidmatan ni bukan sikit-sikit, RM300,000. Itu baru duit tunai, belum kira lagi grand-grand tanah yang dia serahkan. Dengan janji, akan ada lagi bayaran berjuta-juta ringgit. So, kita nampak kat sini, ini bukan lagi pasal rawatan spiritual semata-mata. Ini dah jadi satu urus niaga yang didorong oleh, ketamakan. Okey, dari sini, cerita ni mula jadi sangat gelap. Upacara yang sepatutnya untuk bagi kuasa dan kekayaan, sebenarnya bertukar jadi sesuatu yang sangat-sangat ngeri. Satu pembunuhan yang dirancang. Macam mana ia berlaku? Macam ni, Datuk Mazlan disuruh baring, kononnya untuk upacara mandi bunga. Mukanya ditutup dengan kain dan dia disuruh dongak ke langit sebab duit akan jatuh dari langit. Tapi yang jatuh bukannya duit, yang jatuh kapak. Diayun oleh pembantu mereka, Juraimi. Satu pengkhianatan yang memang tak dapat dibayangkan. Dan kekejaman tu tak berhenti setakat itu sahaja. Lepas dibunuh, mayatnya dikerat. Bukan 2, bukan 3, tapi 18 bahagian. Cuba bayangkan, 18. Ini dah tahap kekejaman yang melampaui batas. Selepas jenayah kejam tu, kes ni beralih pula ke mahkamah. Dan dari situlah ia meletup. Jadi perbicaraan paling sensasi yang pernah dilihat oleh rakyat Malaysia. So, macam mana polis boleh bongkar semua ni? Semuanya berpunca daripada orang ketiga dalam komplot ni, iaitu pembantu mereka, Juraimi. Dia ni kena tangkap sebab kes dadah. Bila dah kena soal siasat, dia pun pecah. Dia cerita semua benda dan tunjukkan kat polis kat mana mayat tu ditanam, di bawah lapisan simen. Dan kat sinilah ada satu fakta menarik yang ramai orang terlepas pandang. Kalau kita tengok dalam perbicaraan, Mona Fandey, yang namanya paling glamour dalam kes ni, sebenarnya adalah tertuduh yang ketiga. Mahkamah putuskan yang dalang utama sebenarnya adalah suami dia, Mohan Afandi. Dan yang hayunkan kapak tu, Juraimi, adalah tertuduh pertama. Ini dah lari sikit daripada naratif popular yang kata Mona ni watak jahat utama kan? Tapi kan, walaupun fakta mahkamah macam tu, imej Mona di mata orang ramai
terbentuk sebab perangai dia sendiri. Dia sentiasa senyum, nampak tenang dan kemudian dia keluarkan kenyataan yang paling legend sekali. Saya takkan mati. Ayat inilah yang membuatkan orang ramai lagi percaya yang dia ni ada kuasa gaib. Sampai sekarang orang ingat. Walaupun masing-masing cuba tuding jari, dia salahkan dia salahkan yang seorang lagi, bukti dah cukup kukuh. Akhirnya, mahkamah dapati ketiga-tiga mereka bersalah. Dan hukumannya adalah hukuman mati mandatory. Tapi cerita tak habis kat situ. Lepas dijatuhkan hukuman, apa jadi pada dia dalam penjara? Sekarang kita nak tengok pula apa fakta sebenar di sebalik tirai besi. Kita akan bandingkan mitos yang orang dok cerita kat luar dengan realiti sebenar dalam penjara. Satu benda yang kita kena perasan ialah tempoh masa antara jenayah tu berlaku dengan tarikh hukuman dijalankan lama tu. 8 tahun. Jenayah berlaku tahun 1993, hukuman dijalankan tahun 2001. Cuba bayangkan, 8 tahun hidup menunggu hukuman mati. Apa agaknya yang jadi pada Mona Fandey sepanjang tempoh tu? Inilah dia, perbezaan paling besar antara mitos dengan realiti. Mitos kat luar cakap dia ahli sihir yang angkuh, yang tak takut mati. Tapi realiti, menurut laporan warden penjara, sangat berbeza. Mereka gambarkan dia sebagai seorang yang baik, sopan, tak pernah tinggal solat. Macam langit dengan bumi kan? Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Ini datang terus daripada Sarjan Azizah, warden penjara yang jaga dia hari-hari selama bertahun-tahun. Dia cakap Mona ni seorang yang baik dan sopan. Nampak macam dah bertaubat. Ini pandangan dari orang yang kenal dia, bukan dari cerita-cerita orang luar. Gambaran yang sangat berbeza daripada imej raksasa yang kita selalu dengar. Jadi, bila kita dah asingkan semua mitos dan tengok pada fakta, persoalan terakhir untuk kita fikirkan ialah, adakah kes Mona Fandey ni betul-betul pasal legenda ilmu hitam dan kuasa gaib? Ataupun sebenarnya ia hanyalah satu kisah jenayah yang tragis? Satu cerita pasal ketamakan manusia yang melampau yang membawa kepada pembunuhan kejam hanya kerana duit dan kuasa? Mungkin jawapannya tak segaib yang kita selalu bayangkan.